Okay, baru-baru ni macam kita tahu kita ada baru sahaja keluar kan cerita Malaikat Malam. Dah tengok? Dah. Kita tengok yang kita pergi berdua tu. Ya. Bertiga. Jangan bertiga. Sorry. Okay, so macam kita tahu dalam cerita Malaikat Malam ni berkaitan dengan isu tentang budak-budak rempit lah. Dan Bulan, apa pendapat saudara tentang cerita Malaikat Malam? Bagi aku rasa Malaikat Malam ni just okay, just nice. Sebab cerita dia tak menjurus ke race, perlumbaan, haram, apa bagai. Tak, dia menceritakan satu insan ni yang bernama Azam. Dia nak capai semua impian. Bukan impian dia, tapi impian kawan-kawan dia, impian family dia, impian semua orang lah. So korang kalau tengok, korang jangan expect yang cerita ni pasal perlumbaan haram, pasal racing. Dia pasal semangat setia kawan dengan love story a bit lah kan. Dia berkaitan dengan action dengan love lah. Ya betul. Dia ada romance. Ya betul, romance punya cerita. So rate saudara rate berapa saudara? So aku rate 8/10 lah. 8/10. 8 star I give. Sebab cerita dia, jalan cerita romance dia tu just nice. Tak ada lah terlampau wow. Dia just nice. Macam saya pun rate 8.5 kot. Ya. Sebab tapi korang kena tengok. Korang kena tengok cerita ni. Sebab cerita ni best lah. Best. Sangat-sangat best bagi aku. Korang kena tengok. Korang kalau tak tengok, korang rugi lah. Ya. Tapi korang jangan, sebab dia ada plot twist dia. Ya betul. Dia ada plot twist dia. Plot twist dia tak berapa mendalam, tapi ada. Tapi okey lah. Dia tak adalah macam cerita rempit biasa. Ya betul. Dia tak ada cerita macam, tapi sebab cerita mat rempit yang lain, dia cerita pasal perlumbaan. Cerita pasal seseorang tu macam mana dia boleh jadi king apa bagai. Tapi cerita ni tak. Cerita ni dia, kalau tanya pada pendapat aku, dia semangat setia kawan lah. Semangat setia kawan seseorang. Dia tak kosong. Ya betul. Okay, so macam kita tahu tentang isu rempit ni, mestilah dia keluarkan sebab isu rempit ni sebenarnya setiap tahun ada. Faham tak? Dia macam tak habis-habis isu rempit ni. Apa? So sebenarnya apa yang budak-budak rempit ni nak dalam hidup mereka, faham tak? Macam kita tahu rempit ni banyaklah dia punya keburukan banding dengan kebaikan. Sebagai contohnya bazir duit. Sebab apa? Modify motor. Lepas tu bahaya dan sebagainya. So okay. Teruskan. So sebenarnya boleh tak share sikit apa pendapat saudara tentang matlamat budak-budak rempit ni sebenarnya, apa tujuan yang mereka nak? Dorang ni sebenarnya kalau kau tanya aku, dorang ni jiwa. Benda ni jiwa. Kalau kata main motor, aku pun main motor kan. Aku pun seorang, tak ada nak kata mak rempit, aku mak motor kan. Aku tak adalah main lumba haram sebagai. Cuma suka modify motor. Bagi aku tak adalah budak-budak motor ni membazir masa. Sebab benda ni adalah satu hobi kalau tanya aku. Macam pandangan masyarakat, diorang lebih rasa macam budak-budak motor ni sampah masyarakat. Macam buruk lah. So apa pandangan saudara tentang orang-orang yang selalu meletakkan budak-budak rempit ni sebagai sampah masyarakat? Bagi aku, pada masyarakat yang still berfikiran macam tu, tu semua thoughts dorang lah. Semua benda ni dorang punya pemikiran. So kita tak boleh ubah masyarakat punya pandangan terhadap mak motor, budak-budak motor. So macam mana pun, kalau tanya aku, pendapat aku, budak-budak motor ni bukannya semua sampah. Tak semua sampah masyarakat. So dia biasa lah, kita ada goyang-goyang sikit sebab kita record dalam kereta kan.
kau nak buat apa? Okay, faham. kembali ke ni. So, berpengalaman lah dalam Ya. bidang ni. Ya. Sampai sekarang aku main motor. Dah berapa tahun? Daripada form 3 Form 3. sekarang 20-an. So, sekarang dah berduit sikit lah untuk buat motor dan sebagainya. Daripada dulu berduit. Oh, okay. Bukan nak kata aku berduit, cuma kita main motor kadar duit. mana yang kita mampu. Jangan sampai membebankan kedua orang tua kita. Faham. Okay, kita berbalik ke sampah masyarakat tadi. Untuk orang-orang yang macam tu, alamak. Untuk orang-orang yang berfikiran macam tu, itu adalah pemikiran dorang lah. Tapi bagi aku, tak semuanya sampah. Sebab kalau kita perasan ada je yang baik kan macam. Ya, betul. Ada je. Bukannya ada je yang baik. Kebanyakannya mak motor semua baik. Kita tak boleh judge a book by its cover. Macam ada je budak-budak motor yang kerja bagus, engineer, macam kerja pelantar. So itu macam kerja dikira FK, sebagai polis. mak motor lah, dia bukan mak rempit. Sebenarnya kalau tanya aku mengikut orang cakap apa, mengikut peredaran zaman, mak motor dengan mak rempit pada zaman sekarang ni, era ni sama. It's the same thing. Oh, Faham tak? Sebab yelah, kau mak motor ke, kau mak rempit ke, kau main motor, kau tetap digelar mak rempit. Whatever happen. yo. Yes. Sedangkan dia pun tak merempit, dia pun hanya main motor. Main motor, apakah aktiviti main motor dengan aktiviti mak rempit? Main Sama motor maksudnya macam konvoy. Orang mak rempit dia pun race malam-malam. Kalau mak rempit diorang race, konvoy pun ada je race. Betul? Oh, ya Ya. Konvoy pun konvoy ada. sambil race. Ya. Maksudnya sambil-sambil konvoy, sambil-sambil race. Ada je. Kita, bukanlah aku nak sentuh, bukan aku nak bash orang yang main motor, motor ni. Cuma tipulah, kita dah buat motor, lepas tu tak ada yang bawa laju. So, apa guna kau buat motor? Betul? Betul. Kalau setakat make up kan. Make up pun kau mesti akan pulas throttle tu, pulas habis ni. Macam Confirm. macam mak motor, dia pun macam dia pun ada club tau. Kalau mak rempit ada club tak? Ada. Oh, ada juga. Contoh-contohnya Tebuan Malam. Tebuan malam. Takut lah. Tebuan Malam 42. Itu event ke Jantan tak apa? guna. Itu semua Club group lah. Group lah. Oh. KLSIC. Tu semua orang boleh masuk ke Ya, ataupun ada, semua orang boleh masuk. Siapa yang dia club dia kena bayar tu ke tak, macam tak perlu. Oh, tak Kita bayar. hanya beli stiker RM10, mungkin boleh masuk kelab. Oh, macam tu So setiap tahun memang ada ni lah, aktiviti tahunan. Kita memang setiap tahun ada aktiviti tahunan. Oh. Kelab-kelab macam ni tak dikenakan apa? Tindakan. Tindakan oleh pihak berkuasa. Untuk Untuk apa? Maksudnya macam kenakan tindakan, saya tak tahu pastilah sebab bukan kelab-kelab. owner of the club. Oh, Then, faham. It's not something that I know lah. Okay, club. Pasal club ni bagi aku, kita tak dipanggil club lah. Kita orang kebanyakannya bukan club lah. Kalau mak rempit ni tak ada club yang macam betul-betul official. Tak ada. Tu lah. Semoga ada lighting lah. Kita sambung malam. Sambung malam. Sambung malam. Sambung malam. Let's go.